Padahal tak, kita ni kata kita orang subuh tapi kita ni orang sesak sekali dalam negeri Syekh. Kita kena ambil tahu, kita kena mempertahankan masalah sumber daya alam di tempat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat kepada ibu-ibu dan bapa dikasihi sekalian, dan salam kepada satu pemimpin daerah Banastare. Di hari ini kami tiga orang mari forum teteh sumber daya alam dah. Hari ini Festa Festa Ma'an Hijrah sekali yang 3 di wilayah di daerah Banastare. Tanggal belah dengan 12 dah. Lepas tu hari ini saya diri pun ucap nak taruh diri sikit Saya ni nama Sabri bin Haji Soleh, duk kerja di pusat Bomogue dah. Jadi menolong Bomogue, bukan Bomogue tapi jadi orang pucuai untuk menolong Bomogue. Lepas tu satu lagi Kolik ni duk dalam jaringan Jakis. Satu pemimpin ulama dalam taning kita dah. Lepas tu satu lagi Acan Najmi, jadi Acan di PSU atau MOA taning dah. Lepas tu saya tiga hari ni mari nak kecek teteh sumber daya air dah. Sakup lah mana dengan fok itu semua dah. Lepas tu belum pada nak masuk tajuk situ, saya diri pun nak istihar sikit lah Palestin. Dah di Palestin, di Gaza. Di Gaza diri hari ni marai dulu. Sudah buat berjanji damai. Wuti berlaku dulu, wuti pedih dulu. Lepas tu kalau kita duduk ikuti dalam sosial tu boleh tengok segi rakyat Gaza duduk dalam 2 tahun kena likung dengan tembok, dengan bom, dengan gapo banyak-banyak perkara tu. Orang tu learning duduk sekitar orang tu duduk dalam 60,000 akan dimati di tindak kepada Israel dah. Lepas tu demo kata ada banyak lagi sebab hari ni banyak-banyak orang tu boleh masuk tepat umur dia tu nampak orang hok dalam mayat hok bawah umur hok butuh tu banyak orang lagi. Boleh jadi demo kata 2 rana lah. Duk dalam 12 dalam 1,000 lebih lah dah. Lepas tu bela istihad damai, bela wuti tu Israel pun tak wuti lagi, bunyi kata dak lepas bom lagi lah hari ni pagi ni dah. Lepas tu kita bakat berdoa lah bakat aksi Palestin untuk kedamaian pada bumi Palestin dah. Lepas tu belum pada kita nak masuk modok forum malam ni, saya diri pun nak undur sikit dah. Kerana mau kita kena kecek harga ni. Sebenarnya dalam tahun 2547 tu peristiwa konflik di moh kita tu di taning tu konflik tahun 2547. Nak oyak tu dalam tanggal 4 Mekara tu ada serai di Kai Piling. Lepas tu bom hari tanggal 5 tu raja istihar. Unek-unek kok ia kasih. Tu nak oyak tu bom lepas tu yo moh kita haru-haru lah dah dengan pakar-pakar unek, dengan tembok, dengan gapo banyak-banyak perkara. Lepas tu bom lepas tu setahun tu istihar pula protokol cukcen. Jadi tak ada. Kena pakar-pakar 2 unek. Bom pakar 2 unek tak ada lagi, tubik na yobai pula. Tubik na yobai kalau jamai tu kita boleh dengar Kampan Lek, Pitak Padi, Picit Banasta. Jamai tu orang kuasa padi Sapanesta itu ramalah kena make wagi di surat
atau wagi apa? Wagi obrom di surat dah 2 3 4 ulang. Orang muda, orang tua banyak hari itu jam itu tahun duk ala tahun 50. 40 miliar 50 tu ramai gede nung. Lepas tu mah kita berlaku masuk era dalam 21 tahun dah. Nak masuk 22 tahun. Lepas tu wak mah kita tu jadi apa? Duk fokus konflik ni. Duk fokus konflik bom mari hadap dalam 4 5 tahun kita mari hadap belakang tengok tu. Sembudaya alam kita tu rusak benar dah. Dengan ayobai ya turun, dengan une-une ya turun tu kita tak ada nak tahu. Kita duk menehe hak ya. Hak asasi kemanusiaan kita tak ada nak menehe hak sembudaya alam, hak bumi kita. Nak ayat tu banyak pihak tu mula duk kira dah. Nak ayat tu tahun 58 tu berlaku di Tibor, kawasan Mosaya dah. Berlaku di Tibor tu nemo nak wak rong Faifah Tanhin, wak rakyat tu belawe. Lepas tu lah banyak tempat tu mula timur, duk menehe, duk belawe, duk gapo tu dah. Lepas tu dalam duk belawe, saya tengok diri saya lah. Kali dah. Dalam saya diri pun duk kita tengok demo duk belawe, harga ni duk jaga sebudaya le, duk jaga ale dia tu banyak tempat tu kita duk saing dengan orang bakar, duk saing dengan orang asing. Orang asing duk turun mari, mu kena belawe gini ngoyak cara so 2 3 4. Lepas tu saya diri pun bo tengok duk dalam kada tu lama-lama tu wak kita diri pun mikir kata segi Islam ni kata baik mana dah kena ambil pada kedak dengan bumi kita ni, dengan kayu, dengan sungai, dengan bukit gapo ni, kita kena ambil pada kedak atau kita kena ambil cara baik mana dah dalam Islam kata baik mana dah. Tu nak masuk tajuk saya diri pun nak hari ni pun bukan mari bukan kata mari nak wikara dak, mari nak mari kongsi segi bab agama, nak sakut dalam sembudaya alam baik mana, nak cara baik mana, agama kata baik mana dah. Tu hak tu tajuk mula-mula dah. Saya pun nak letak pada koli dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam mulia dan salam maju jaya. Pertama kali diucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Pengerusi Majlis yang memberi kesempatan. Tak lupa juga salam hormat saya kepada Dr. Najmi, ahli final. Seterusnya salam hormat diucapkan kepada barisan pemimpin, al-ulama wal umara, para ulama, tuan-tuan guru, baba-baba, alim ulama, ustaz, cikgu, tuan imam, khatib Bilal dan juga ahli jawatan kuasa masjid. Tak lupa juga salam hormat saya diucapkan kepada pimpinan kita yang di bawah jaringan pemimpin daerah Banesta, semua nayuk, semua kemeneh, nebe, oboto dan juga segala pemimpin-pemimpin daripada ketua-ketua sekolah, ketua-ketua ponok dan juga ketua-ketua sekolah tadika. Seterusnya salam kasih sayang, salam mesra diucapkan kepada para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, saudara dan saudari, pemuda dan pemudi, harapan bangsa dan negeri yang dikasihi sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, wa qudwatis salihin, wa qaidil mujahidin, Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Ala Allahi tawakkalna, Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq
وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. وقال أيضا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وقال أيضا: لا ضرر ولا ضرار. Para hadirin dan hadirat, sedang penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, pertama kali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberi peluang bagi kita boleh mengadakan pesta perayaan dengan secara besar-besaran sebagai kali yang ketiga, seperti mana yang dikatakan oleh tuan pengurusi majlis. Perayaan kita pada kali ini walaupun temanya dengan bersangkutan dengan Ma'al Hijrah, tapi kita bangkit satu tema, satu isu, iaitu kita bersama melestarikan kehijauan. Maksudnya kita ni kena jaga, kita kena bela, kita kena ambil peduli, kita kena ambil tahu, kita kena mempertahankan masalah sumber daya alam di tempat kita. Lebih-lebih lagi kita sebagai orang-orang penduduk di kawasan Nesta. Di hari ini saya akik tangan hormat, saya beri tahniah dan syabas kepada pemimpin-pemimpin dalam daerah Nesta. Boleh jadi sebagai contoh tauladan, boleh jadi sebagai idola bagi kawasan-kawasan lain. Boleh tunjuk kata kita ni, prinsip kita, pendirian kita adalah seperti mana pendirian dan hasrat rakyat. Di hari ini seperti mana kita kembali pada sejarah yang dikatakan oleh pengurusi kita tadi. Kita dipermain-mainkan oleh musuh-musuh Islam, dipermain-mainkan oleh seturu-seturu kita. Kita umat Islam di hari ini dihina, diejek, diperbodohkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia ini sebagai pemimpin, sebagai khalifatullah di atas muka bumi. Umat Islam kita di hari ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan 3 tujuan. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia malaikat beribadat. Hijrah kita mari ke dunia ni, Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat amalan ibadat. Yang kedua, Tuhan kata kita ni inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan sebagai khalifah di atas permukaan bumi. Apa dia khalifah? Orang yang nak mengatur cara hidup di dunia, orang yang nak mengatur cara keadilan, orang yang nak menyusung, orang yang nak tadbir tentang alam-alam dunia ini. Baik cara-cara hidup di atas dunia, baik cara kita susunan benar di laut, baik kita peduli benar-benar di atas angkasa dan udara. Umat Islam dan orang-orang Islam ni kena bertanggungjawab dengan hijrah dan tugas kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita kena memajukan dan mengimarahkan bumi Allah taala. Huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu daripada bumi. Asal tok nenek kita Adam daripada bumi, dan Allah taala suruh kita mengimarah bumi Allah taala. Dalam arti kata kita kena memajukan dunia ini. Kita kena mengimarahkan, kita kena mengatur keadilan, kita kena jaga kesejahteraan, kita kena ada hidup dalam garisan agama. Nak lagu mana dunia ni aman sejahtera. Nak lagu mana dunia ni hidup dalam perdamaian, tidak ada perbalahan. Di hari ini orang duk jadi kacau, orang duk jadi hura-hura, orang duk jadi rusak di atas muka bumi ni, ada segulungan sedikit ya daripada manusia. Demon ni adalah hasratnya, matlamatnya untuk nak mengisikan perut dia, untuk peperayuk diri dia, untuk kepentingan diri dia. Kalau kita tengok umat Islam ni, Allah Subhanahu Wa Taala beban berat. Kerana manusia ni, Tuhan kata,
Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bombing ini Allah Subhanahu Wa Taala wipsaka kepada hamba-hambanya yang salihun, orang yang baik. Kalaulah orang baik jadi pemimpin, orang baik jadi punam, dah duk mengatur dunia ni, nescaya takkan timbul hara-hara, nescaya takkan ada perperangan, nescaya takkan ada kesusahan dan penderitaan kepada orang awam. Di hari ni golongan hak duk mengatur dunia, orang-orang hak duk mentadbirkan dunia ini segolongan sahaja manusia. Mereka ini dok ingin nak kemajuan dan ingin nak kejayaan atas diri dia. Walaupun rakyat miskin, walaupun orang ramai susah. Contohnya bakit mudah-mudah seperti mana demo suka nak sebar benda dadah-dadah, benda mabuk. Dah tebal bahan kayu di bukit, tanah arak, tanah ganyo dan sebagainya. Sedangkan dalam Islam kita ni tak boleh benda tu. Haram lagi kita nak khianat. Sebab tu kita kena ada sedar di hari ni, katanya musuh-musuh Islam di hari ni Allah Subhanahu Wa Taala ayat dah. Semenjak 1400 tahun dulu. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka itu sentiasa duk memusuhi. Kita pihak kata musuhi sini bukan sekadar musuh peluru bedil saja dak. Kita kena ingat rancangan musuh, rancangan orang Yahudi, rancangan orang kafir ni terhadap umat Islam ni semenjak lama dah. Demo susung, demo serai, demo jajah. Pertama kali demo serai al-ghazwul fikri. Demo serai dah pemikiran kita. Demo serai dah, demo khianat di segi akidah kita. Demo khianat di hari ni anak-anak muda-muda kita ni akhlak dan moral. Siapa di hari ni demo ingin nak khianat pula sumber daya alam tempat kita. Kalau kita duk ralik, kalau kita rasa tak ikutlah benda ni tak penting bagi kita dak. Islam ni satu agama ia bercara habis. Sebab kalau kita tengok Islam suruh jaga pertama air. Air ini Allah Taala kata apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada tiap-tiap benda yang berhidup daripada air. Air ini pasti kena jaga di segi jangan wi cemar, jangan wi bau, jangan wi keruh, jangan wi jadi air itu penyakit. Kalau kita tak jaga alam sekitar di segi air, kita tak jaga nikmat Allah Taala wi kepada kita. Kita ni senang benar ni. Kalau kita tengok seperti mana pengurusi kata tadi, bumi Gaza hancur. Dalam 2 tahun ni Israel dah hancurkan dan khianatkan, binasakan bumi Gaza. Maka itu apa panggil kerosakan. Sedangkan Allah Taala sebut dalam Quran ni halangi, kita tahu berapa kali Tuhan sebut. Bumi berapa kali Tuhan sebut. Kalaulah bumi saja kerana kita ni kena duduk atas bumi, Tuhan sebut 400 kali. Kalaulah langit, udara ni kita duk terbang, kita duk sengok nyawa udara angin angkasa sedap ni. Dan sewet lom, orang panggil hujan, taiwan, matahari semua ni. Tuhan sebut 310 kali. Langit. Dan Tuhan suruh kita ni buat baik atas dunia. Petena dunia ni, petena jadi maju, jadi meningkat, islah. Kita pakai jaga. Tuhan sebut 100 kali lebih. Dan Tuhan sebut berkenaan dengan jangan kamu buat rusak di atas dunia ni. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu buat rusak di atas muka bumi ni setelah mana Allah Taala buat jadi comel. Semua Tuhan buat ni di dunia ni molek. Sunnallahi allazi atqana kulla syai'. Tiap-tiap penciptaan Allah Taala Tuhan buat dengan comel, dengan teratur, dengan stabil. Sebab tu kalau kita ni giplak, kalau kita ni tak pandai mengatur, maka rusak tu klik kita. Rusak klik kita sebab apa? Allah Taala ayat, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Lahirnya, timurnya, munculnya kerusakan di atas bumi dan di langit kerana bima kasabat aydin nas, kerana manusia sendiri khianat. Di hari ni manusia dah khianat ni. Dia tak kira kata dia ni kalaulah dia buat benar ni, akan jejah, akan rusak alam sekitar. Dia tak kira. Asal aku kaya. Terbaik bahan kayu. Sedangkan dalam Islam kita, Nabi SAW menggalak supaya kita tanam pokok kayu. Jangan kata nak tebal balasnya berat pula. Kalaulah berkenaan dengan tanam pokok kayu ni supaya nak jaga alam sekitar ni, Nabi beri galak ke 2 hadis saya nak bakit di sini.
Satu hadis Nabi kata, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw bahimatun aw insanun illa kana lahu bihi sadaqah." Mana-mana manusia yang usaha tanam satu pokok, satu tumbuhan, dan pokok tu apabila tumbuh naik besar, dimakan buah dia, hasil daripada kita tanam pokok sana oleh burung, oleh binatang, oleh mana-mana manusia, maka kita dapat sedekah. Islam galakkan supaya kita ni jaga alam sekitar ni. So lagi Nabi kata, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah falyazra'ha." Atau kama qala. Maksudnya apabila bangkit hari kiamat. Dunia seolah kata kita tengok di hari ni dah. Dunia berlakunya kiamat. Contohnya di Gaza, dunia duk perang, jatuh bom, jatuh. Nah, duk berlaku permusuhan. Tapi kalau mung ada benih di tangan mung, Nabi kata, mung tanahlah, mung pocoklah di bombing. Walaupun dunia sudah kiamat. Ya Rasulullah, tak boleh nak kiamat dah, dunia ni nak hancur dah. Kacau apa tanah? Tu nak kata Nabi, wi dorongnya, wi orang panggil semangat supaya kita ni peduli sumber daya alam. Dengan kita cocok tanah. Air kita kena jaga. Sungai jadi bersih, air cara jadi bersih, air tujung jadi bersih, air laut jadi bersih. Nak cari mana bumi yang indah, yang comel, yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada bangsa petani kita. Nak cari mana? Kita kena syukur pada Allah. Syukur pada Allah, kita kena jaga. Kita kena memaju. Tu cara syukur nikmat Allah Taala. Kalau kita halak we demo bercara, halak demo nak khenak, halak demo nak buat ikut deh, kita sendiri juga akan akhirnya hidup dalam sengsara. Minum air tak sedap. Kalaulah contohnya mari pembangunan banyak di tempat kita, marilah kelai-kelai banyak di tempat kita, marilah orang nak tebal pokok kayu, nak buat sodok sutai bukit tu, nak buat kerongkan tu, nak buat kerongkan ni. Maka jejahlah kehidupan kita. Kita akan sengok dan hidup asak yang penuh dengan penyakit. Tak boleh sengok dah pokok kayu. Tujuan tanam pokok kayu ni tengok. Dah, dia kena tanam. Di tengah bana pun dia kena tanam. Pentingnya pokok kayu. Saya pernah duduk di Singapura. Pergi Singapura 8 kali. Semenjak tahun 2013 sampai 2018 dan 19. Nak kali boleh puasa saya pergi jadi tak imam sana. Noyak kata di negeri Singapura, mula-mula dia duduk di bawah pemerintahan kerajaan Malaysia. Singapura ni negeri tak maju. Kecek mudah-mudah tu tepat tahap sapah. Tepat tahap sapah, tepat ladung sapah. Dan air panas sekali. Air minum tak ada. Air hak bersih, hak suci molek. Bau busuk dan air keruh. Air bekas orang panggil air jamir dia lah, air stok cemar. Lalu tu apabila dia berpisah, dia dapat kemerdekaan, dia boleh merintah sendiri. Kalau tak silap, pemimpin dia, presiden dia mula-mula Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ni asal daripada orang Cina. Dia bukan orang Islam. Tapi nak kata sikap pemimpin. Orang depan ni, dia kira kemaslahatan orang ramai. Dia tak kira kata keuntungan peribadi. Sedangkan negeri luar, negeri Euro, beri tawaran nak buat pelabuhan besar di negeri Singapura. Nak tanam, nak buat kelai, nak buat tempat molek. Dia tak say. Memang ada pelabuhan negeri dia. Tapi dia kata, aku nak penting, nak bagi rakyat aku minum air yang jernih. Air yang bersih. Barulah otak rakyat aku cerdik. Kerana kita ni makanan, sumber makanan, apabila tak bersih, apabila penyakit, membawa tubuh kita penyakit. Bila tubuh kita penyakit, tubuh pemikiran kita tak sihat. Bila pemikiran kita tak sihat, bagaimana kita nak maju? Bagaimana rakyat nak meningkat? Lalu tu Lee Kuan Yew yang merintah berapa puluh tahun lah. Dia boleh bangkit, ubah negeri Singapura yang kecil. Daripada negeri tempat tahu sapah, tak ada air bersih, jadi negeri yang andap neng dari Asia. Lepas dia Jepun. Maknanya dalam negara-negara Melayu ni, Singapura nombor 1. Lebih daripada Malaysia, lebih daripada Indonesia, lebih daripada tempat kita lagi. Sebab apa? Sebab dia ihtimam, peduli, ambil berat masalah alam sekitar. Dia jaga dan dia galakkan supaya apa? Kerajaan mula-mula naik tu dah. Di antara polisi dia, di antara nayubai dia,
kena beri kepentingan terhadap pokok kayu. Sabit tu kalau kita pergi Singapura di tengah bandar dia, pokok dia besar. Besar. Faham kayu tu, batai dia besar. Ya jaga sungguh. Dia jaga sungguh. Dan kalaulah rakyat dia, dan tak kira lah rakyat dia atau orang asing mari. Kita orang luar tak tahu. Mula-mula kita masuk di airport tu, orang tempat tu orang dah. Ustaz, jaga dah. Siapa sini jangan tahu ikut dia. Nanti kena perak. Lepas kita tanya lah peraknya. No, habis apa kau? Dia kata sekeping siapa kena perak $500. $500 duit dia. Di Singapura. Kena perak kalau kita tahu siapa ikut dia. Kalau lah pokok kayu kita tebal, kena perak 2,000. Masya Allah. $2,000 Singapura. Singapura ni $1 dia, kalau masa tu duit mah kita 25 kop. Cuba kita gambar. Maknanya kalau lah $1,000, kita kena perak 25,000. Kalau kita tebal sepokok kayu, kerajaan perak kita 50,000. Duit partai kita, duit share. Tu, Noyak kata, yawi kepentingan. Sebab tu negeri dia jadi maju, rakyat dia sihat, rakyat dia maju dan segar. Kerana alam sekitar dijaga. Sebab tu kita ni di hari ni, walaupun negara tu bukan diperintah dengan syariat Islam masa tu, lah ni pemimpin dia Islam, Hajah Halimah. Tapi Noyak kata masa tu, pemimpin dia orang Cina, tapi dia ambil ajaran Islam. Pas kita ni orang sudah Islam dah. 99% orang tempatan kita orang agama Islam. Tapi siapa banyak? Tak ada perak. Tak ada perak, tak ada jaga. Nah, air carok cuma, air sungai cuma apa? Kita makan pakai kita tahu le carok pakai tak jaga. Di patang kita pergi calong, kita pergi makan, kita pergi berkela, kita pergi buat perayaan. Setengah-setengah orang tu tak jaga. Maka bila makanan tu akan jakit masuk kepada ikan di laut. Ikan pula kita juga nak makan ikan. Itulah Noyak kata di antara benar-benar kemudaratan. Sebab tu Allah Taala suruh kita jaga. Allah Taala suruh kita jaga. Kalau kita tengok dalam Quran banyak. Tuhan kata wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan juga kulu washrabu min rizqillah wala ta'thu fil ardi mufsidin. Tuhan wi nikmat kepada kita, suruh makan, suruh minum. Wi sedap. Ada apa? Nah, huwallazi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Tuhan wi kemudahan. Benatar kita sembelih makan, raya gerbai kita gerbai ke lembu. Tapi jangan pula kita ambil belulai dia, kita ambil basuh perut dia di sungai pula. Jadi cemar pula. Sebab tu kita kena jaga. Di hari ni Islam ni kalau kita tengok dalam bab iman. Satu hadis, penting tak penting. Nabi kata al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adanya 70 lebih daripada pekat dia. A'laha, setinggi-tinggi iman kita qaulu la ilaha illallah. Kita mengucap dua kalimah syahadah, setinggi-tinggi iman. Wa adnaha, dan serendah-rendah iman ni masuk pada iman juga imatatul adza 'anit tariq. Kita membuang, kita menghilangkan, kita menjauhkan benda-benda tak baik, benda-benda cemar daripada perjalanan orang ramai. Tu nak kata hadis ni menunjuk kata Islam dorongnya, kepentingan, berat masalah kita kena jaga kebersihan, jaga alam sekitar dan juga kesuburan dunia ini. Maka bagi saya ni, saya orang panggil boleh berkongsi sekadar ni saja sebagai orang pertama, serah pada pengurusi pula. Masih pada kali buat kita tu boleh gambar banyak kali kata dalam Islam ni, ya penting benar. Gapo jaga sebut daya Allah, bersih gapo tu. Lepas tu kali kecek tu projek kampat tanah hari ni kita nampak dah kata projek kampat tanah kalau mari di kawasan Nesta, mari balai tu, mari siapa sungai Taning ni hari ni banyak-banyak projek dah. Projek yang dulu itu panggil apa? Keran balai. Di keran balai. Lepas tu learning tu nak timbul di Gepe. Nak ada dua keran lah. Tapi hak asal dulu ada di balai, lepas tu ada di sungai Taning, di keran Taning, di kawasan Jalaki. Sana Jalaki ada keran dah. Sungai Taning lah ni ada dua keran dah. Lepas tu nak timbul selagi tu, keran di Gepe selagi. Keran di Gepe ni dia mewayak atau ada pitu dalam 25 te pitu ya tu. Tapi pitu tu luah besar tawa perah. Itu
luas tahu apa mek. Lepas tu air setiap kali dia ladung tu makan tanah tu ribu-ribu rah. Nak supaya dibalai dulu tu dengan kapung dulu kok balai apa hala-bala apa tu kawasan tu selai air habis. Kalau di Gepe Timur tu boleh ada orang kawasan Penang tu banyak terkapung lah. Kena pindah subik tu. Lepas tu nak ayat tu apabila projek kita gambar masa kali bakal sebut atau apa bina kan patana. Lepas tu bos saya tengok tu manusia hari ni kalau sebutkan patana ni supaya kena. Dah supaya dibalai. Dulu sining kalau saya pehel lah. Benesta ni tempat rewak benar dah. Apabila timur ke hari ni saya tak biasa kecak lagi benar itu padi hak Benesta ni. Kata ada lagi padi sini. Dengan nama benar. Banyak benar ni, Benesta, benar purung, benar gapo banyak-banyak. Benar saring gapo tu ya sampai jalan. Banyak nama gapo benar. Tapi orang lain ni boleh buat benar lagi dengan sebab projek-projek dengan keram besar dengan projek cola patang gapo tu. Wak wi orang mau kita hari ni hilang benar tu. Ya sebab pokok ayat tu hair tu wak molek dah. Wak sesuai dah dengan bahasa budaya alai. Sungai diri punya tak ada betul. Dia wak belok gimari untuk nak slow air, untuk nak jaga tak sewi lipoh gapo tu. Tapi manusia hari ni gi wak kerang gi sekat dia. Lepas tu hak nak belok-belok tu gi gali betul dah. Nak ayat tu banyak karo. Sebab dengan fok kita diri pun tak ada mik mendoli projek-projek hak dia. Pas dah ni projek besar-besar banyak lagi. Mik yak betong turun mari siapa banan nibong tu banyak-banyak projek lagi dah. Lepas tu hak tu kita nanti depan lah kita boleh tahu atau projek di yak betong siapa bana jalan ni ada projek gapo tik bina kele-kele gapo tik dah. Lepas tu itu bo kita kecek mau kita hari ni ada bukit, ada sungai, ada benih, ada laut dah. Nak ayat atau bumi kita ni subur, kaya. Dalam bumi kaya. Tetapi orang mau kita hari ni wasa belum kaya lagi. Dok jadi sesak, jadi miskin lagi. Nak ayat atau gapo ya sakut dengan orang mau kita malah ke sakut dengan gapo, sakut dengan nayobai ke sakut dengan sistem dia dah. Lepas tu nak acan ajming lah faham sikit pada saya diri pada pendengar semua tu boleh tahu kata gano mak kita boleh sesak weh. Gano orang mak kita buat anak 2 3 tu hatta mahal tu mula susah. Dah. Hatta ponok tu mula sabuk dah. Dah. Jelas sikit pada Wimi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih pada khalik yang kita tu dah sebagai jadi teori. Apa sumber daya tu kata walau nak kemak pun Nabi suruh tanah lagi kali dah. Tu dalil kata kepentingnya sembahyang le dah. Pas tengok negeri hok maju-maju Singapura tu kerak kayu tu berpuluh ribu ya perak. Kita dah kerak main-main je dah. Habuku keun saat ni dah. Ya. Saya tu ada rengan dah. Ya. Nanti kecek ra kedua dah. Ya. Dah. Nak kecek umum-umum kata saya lagi baca report, baca komun habuku keun dah. Negeri Eropah, negeri Europe ni dah. Hoja wak keun semua ni dah. Ya bang bih dah. Dia tak guna dah. Kena bih dah. Satu masa tu negeri ni negeri semua ni wak keun untuk gapo? Untuk nak wak api. Nak wak api, wak phalangan faifa sia tu dah. Tapi dia kena tukar dengan sumber daya tu banyak. Satu, tanah bumi tu kapung-kapung, rai. Pas jalan air, hak tu hebat tu dia punah. Hak tu besar ni, orang masalah ni dia berhenti lama dah apa kurang ni. Kalau hak kita nak pakai belarok, nak pakai berkecek habuku tabur pun kita tak ada jalan. Ya. Karena keran satu keran tu boleh ke apa? Ya nak faifa je. Lepas tu boleh tokai kapur dah. Lepas tu tokai kapur tu lah. Kapur boleh ke apa? Boleh rai kapur, rai bumi, rai jalan air. Orang hari maju Europe ni, api dia buat dengan tanhin, dia buat dengan nuklear lah ni dah. Boleh kadang-kadang pada buat dengan keran lagi. Ya.
Hak tu salah satu. Yang keduanya, yo banding, yo buat luk mari atau hak boleh dengan rugi banyak rugi. Wak kerang ni. Karena yo bunuh jalan air, karena sumber jalan. Di ini di Europe ni, bom semula, kamu kerang klik semula. Untuk wak tepat, bangun ni, wak tepat kerja lain. Ni, kita baru nak duk wak kerang semula. Hak ni kita nak natural kedua dah. Hak tu dah. Kecek bumi. Hari ni kita bukan tak nak ceramah sangat. Pakai fikir. Hak saya kecek pakai rasa kata sungguh dah. Ya, ya. Saya tu ada komu cara saya. Dah, gua saya tu orang kerja orang mengajar je untuk cari kau tu. Dah. Lepas tu kita main royak. Bakat tukar fikir dah. Kalau dia mau rasa setuju tu, dah. Apa ada soleh, nak tak puas hati boleh tanya. Ya boleh. Nak tanya kulit dengan bayi kita. Kulit kata mojito ni subuh ke tak Bahmi? Dia kata subuh ke tak? Tanya dulu. Subuh. Ada cukup belaka mojito. Kita kata subuh tak? Subuh. Dah. Okey tu itu kata mojito dah. Kalau butir timun tu tak udah itu ya. Besar sendiri. Tak ada kena buh baju, tak ada kena jiruh. Tersubuh. Pas tanah meh tu tahu belaka dah. Ikut tanah boleh belaka. Ya. Mojito tu. Dah. Pas kita nak make contoh dua dah. Negeri hak ada hak kaya semedai, ada kaya. Ya. Kaya Bahmi. Negeri hak kaya, hak Bahmi tak kaya, hak Bahmi kaya. Iaitu Singapura. Satu tempat Bahmi tu pokoknya kata Singapura ni orang tu aku Abdul hak tu baik pada negeri Mali. Tapi Cina hak tu aku Abdul tu se. Kita hak satu pula kata duk Juni tak lama mampu. Air pun tak ada. Pakai kayu sepahau pun tak ada. Tu Singapura. Lah ni Singapura negeri hak ada hasilnya banyak ada Amerika lagi. Tahu tak lagi? Tak tahu. Ini saya nak kenal ni. Singapura satu grup. Orang hak Bahmi tak ada apa. Bahmi hak subuh Brunei dengan Malaysia. Ya. Lepas tu kita kata subuh tak? Subuh tak kali? Subuh. Wah tanah itu ada minyak tak? Ada. Tahu mana ada minyak? Tu dia mau nak serak di. Dia agak duk kecek, duk ceramah kata ada tanah berminyak. Di Pulau Losing. Hak dalil lauk tani dah pototo tepat serak minyak ada ratus-ratus lubang. Allah. Saya tahu kan mo, saya buat wicai dengan pototo dengan acama di Hanjai baru ni. Ya. Boleh tahu kamu kata tepat serak minyak dari lauk Thai lauk petani tu dah. Ratus-ratus lubang. Mula mana? Mula dicenok siapa? Ya siapa ambil di mojito, siapa lego, siapa segoro, ya tali ini. Nah tu. Kalau tak ada, ya tak bototo tak bagi serak minyak, kalau tak ada. Yang keduanya, hodok belakang cenok no, geh cenok hatta gimale, tak kau itu ke? Hak tu tanda atau itu ada. Tapi kalau tak royak atau ada, royak kita pernah. Ya kena selok, kena cari bawa temung. Tanah itu ada dah. Lepas tu kita kata kita ni subuh tanah kita dengan Malaysia kata lebih kurang. Padahal tak? Kita ni kata kita ke subuh tapi kita ni orang sesak sekali dalam negeri Sia. Orang tiga wilayah ni. Ada lagi? Tak khabar ni ada. Khabar komung hok kaca Asia ni. Orang petani lah orang hok sesak sekali dalam negeri Sia. Ni tahu juga. Kita ni hok saya kita piang. No. Nombor lampu Isan no. Meh Hong Song. Tu, duk tahu tu. Orang tani menara. Jalan tu hingga sikit. Kalau tani ni, orang harus sesak sekali. Dalam negeri Sia. Negeri Sia. Ni kamu kaja ni. Bukan kita saja kecek dengan perasaan tak. Kamu Sia. Bah, 10 tahun dah.
terkenal kata negeri petani negeri orang sesok banyak sekali. Lepas tu kita kata orang petani hasilnya saya ayat kamu kajian lu deh. Kamu kajian orang petani naro jalan ni deh. Hasilnya duk dalam 7-8 ribu sebulan. Sebulan. Orang bakau, orang Pak Kelang hasilnya 20 ribu sebulan. Celia lah. Dah, tengok umum-umum. Ya. Tu. Pasal lagi. Kita ke Malaysia, tu ada. Sama ada minyak, sama ada buah kelapa, sama ada buah getah. Orang Malaysia sedaya 35 ribu sebulan. Banyak pada kita 4 ganda. Orang Brunei. Orang Brunei ada hasilnya 90 ribu 5 sebulan. Sebelah ganda pada agama kita. Ya ada minyak haji. Brunei. Dengan Malaysia 4 ganda, dengan Brunei sebelah ganda. Singapura orang dia hasilnya 240 ribu sebulan. Banyak ada Amerika. Amerika orang dia hasilnya 150 ribu sebulan. Orang Europe 120 ribu. Singapura ni 240 ribu. Minyak tak ada setitik tu. Banyak sepahau pun tak ada. Hak asal, hak ada dia tanah. Ni, ji pada kholi kata, dia asal nagi tak ada pakai sepahau. Deh, dia tanah, dia subuh. Tapi dia kayu bukan kayunya bumi Singapura. Malaysia, Brunei tentu kayu bumi. Brunei ni kayunya minyak. Dia nagi hatta minyak. Minyak dia banyak, itu teguh. Malaysia minyak setengah, kele-kele, usahakan tu, industri tu. Setengah, sama setengah. Tu kaya. Singapura, orang dia boleh duit asal kampung dia ni. 240 ribu, 30 ganda dengan kita. Sebab lain tak ada tu. Ada. Banyak di Amerika lagi. Singapura ada apa? Singapura ada otak, ada teknologi. Lepas tu Singapura tepat duit hak dunia. Duk jutuh habis Singapura. Pok tanakan duit penama tu duk Singapura habis. Orang nak beli getah nak lepas duit Singapura. Dah, hak getah jual ni Singapura orang wah harga. Kadang Singapura duit banyak, yo ke beli besar. Ni nak jahat aku getah dah. Bil hai ke dah. Getah ke nak orang sini ni getah banyak. Kena getah mau kita tak amuh mahal. Ya getah ni dah, ya jual setahun long. Ya jual beli-beli setahun. Ya tak? Ya ladang setahun. Borisak si terang ni, ya jual kat Singapura harga setahun. Ya harga setahun beli harga ni sudah. Saya kata tahun ni harga 50. Dalam tahun ni 50. Mula. Tapi si terang beli kita kayak itu. Kakak tu orang 40. 40. 30 dah. Kau murah, kau boleh apa? Hak tu ni. Nak ya atau poka kon klang ni si terang ni ya boleh labo semua dah. Habis ia kena boleh tak mahal. Kalau mahal ya tak boleh apa banyak Keke bodoh-bodoh ni. Kamu tunggu. Dah ya suka long dah. Dah. Tu. Pas Singapura ni harga getah duk Singapura ya. Apa kau? Apa? Singapura ni juga beli besar. Dia tahu kata orang pakai getah banyak deh. Setengah Cina, Brunei, kalau Amerika, Europe tu nak getah dia tahu tak sama. Dia pernah harga. Dia nak lada getah. Dia pernah. Mambai. Boy tahu kata getah nak jatuh. Dia murah. Tu Singapura. Orang tak ada buat, orang tak ada duit. Nak beli getah tu. Ada duit. Singapura je duit banyak sekali dalam Asia. Duit tengah ya dah. Duit musim dalam hak dunia ni duk di sana semua tanah Khamsa di Singapura. Tu Singapura. Orang tu asal tu Lee Kuan Yew tu dah. Salah satu orang hak tu ikut Abdul Razak tu tahu orang Cina hak Malaysia tu se. Pokoknya dia kata duk tak lama mapuh hak ni. Ai pun tak ada nak makan. Tapi ngaji bijak dia tu dah dengan orang Cina tu dia siapa dia tu tak ada air setitik pun. Tak ada banyak sepahau pun, dia nari hasilnya banyak sekali pada dunia lah ni. Tu Singapura. Paham kita ni,
ya mau kita ni supaya kata tu, kita ni dok ditabir dengan buku konflik ni. Ya. Semua tu dok pergi kat tu be. Awal ayi sendiri pun kita sendiri pun ngadeh merawat kita terlupa hak ekonomi ni. Ya. Dah, terlupa ekonomi dah. Saya ni pernah kecek nak tepat ada habuku ni. Habuku ekonomi. Mau kita subuh kena sesau. Okey tak? Sesau. Orang kaya tu kaya gi deh, tapi kalau susah pun banyak. Dia tengok umum-umum. Susah. Tidak tak ada ke sesak banyak satu dalam negeri Deh. Gena ketah tamu mahal. Deh. Gena orang kita ni duk kerja kat bakau. Ya. Anak kita ni duk kat bakau beda. Duk kerja Malaysia. Kenapa? Tak ada kerja. Orang menanam. Dia tanam banyak sikit. Tak laku. Orang menera banyak, harga murah. Tu. Masalah mau kita ni. Yang baik mana tu situ? Ni. Sabit po. Ia mau kita ni, ia kalau ibaratnya ni saja kecek buku atau bukan nak tuduh raja bukan nak tuduh kau putai kamu yang tahu. Bagi hak lak bicarakan. Ya. Kadang-kadang ia tak ada kecek. Mau kita ni boleh kita sesak ni dah. Lek belakang tu ya ada sepengah akas toko. 2 heret tambah duit kita kaya tu. Akas toko ni. Akas ni dia banyak perkara. Banyak urat. Wes urat tak ada. Kena wes guguh. Wes guguh ni insya-Allah kita tu kena cabut karo dah kan ni dah. Saya misal 1K dah. 1K ni saya pun dok geno jadi hawak orang halal di menarik tahu lah kau dah. Orang halal menarik tahu dah. Saya tu hidup seki geno. Waktu molek lah ni jadi tempat pegawai kambai. Kaja so botol wi agak wak tanah timung. Tempat nak wak halal tu. Orang halal. Saya duk cari lah. Duk cari komung. Gi tanya tu tanya ni. Kata geno tak boleh buat. Gi temu dengan topek. Topek ni. Topek hokan kha. Topek sendiri. Tanah. Dia kata acan. Acanจะไปหวังเลยว่ามันจะเกิดฮาลาลอย่าแต่เขาไม่ให้เกิด เขาไม่ให้เกิด เขาไม่ให้เกิดเขาคือใคร Ya tu orang hodok wak bagi halal hatta kepada negeri luar. Bukan orang Melayu. Orang hodok wak bagi hatta negeri luar. Bukan orang tanah. Dia kata kena. Dia kata kalau halal tanah hidup dah. Bagi dia tu hancur anak. Orang tak beli halal dia. Halal kok kedai tu dah. Kedai air tu dah. Halal hodok oleh sewen. Halal hodok pahala pun hatta ke to dunia. Hayya halal. Hak CP halal tu. Semua CP rawak hayya halal hatta ke Cina, hatta ke Mekah. Ni dah. Kalau halal dia jenis hidup ni dah. Hak dia tak laku. Kalau orang Arab tu. Orang negeri Seleh hodok sutah dunia tu tak beli halal dia. Kalau halal tanah hidup, halal CP apa? Kenapa? Orang tu dah kenal tu tanah ni serami Mekah. Ulama dunia kena habis dah. Kalau halal mari tani dah. Demo tak ada kena halal majlis dia. Ya halal dengan sendiri. Sebuah tanah negeri tani tu ya halal dah. Ya halal dah. Halal dah dah. Orang luar negeri tu tengok bagi kita tu bagi halal dengan otomatik. Ya tahu dah orang sembelih orang Islam. Orang basuh orang Islam. Orang masak orang Islam, ya halal dia kita dah. Pok kita pergi negeri Arab dah. Tak nak cari ada pai halal. Pok tak pergi negeri Malaysia dah. Tak ada kena fikir banyak lah. Ikut nak makan boleh habis. Gi di Arab, tak nak fikir banyak. Kita pergi bakar kena silih, kena tengok halal kena kedok. Kadang buat halal kena tanya tu. Kena bisa Assalamualaikum. Tak kerti jawab dah juga.
kena beringat. Tapi kerana mau kita ni halal je tak ada. Terpaksa yang nak beli halal hak demo. Ni bagi satu ekar ni. Pemirsa kata kalau halal, usahakan halal hidup kita sungguh dah. Ya. Halal daging hayye, halal daging lembu, halal sayur ge. Dah. Pas nama kata Chan. Nak halal lagi, no barang kita tak ada. Lembu itu ada apa ekor? Kaya tak? Hayye ada apa ekor nak halal. Ya, ya. Hai kita kata we ada ke beli dulu ha. Dah ada ke beli ni, orang merah ada sendiri. Ya ekonomi ada gini, dah ada ke beli, orang merah ada sendiri. Ada orang halal untuk beli hiye masuk nak hari tu. Ada ke baru hiye. Kita tak duit. Orang kaya belana lagi mah kita. Orang nak lontung tu. Tapi hari ni dia nak lontung mah kita. Nak pergi jual mana? Kedai semua ni mereka sepi habis dah. Walau kau nak kau tu kau ni. Kedai biasa sepi. Tak ada. Tanah timun. Nak pergi jual mana? Harga lembu. Bawa harga banyak, harga rendah. Kenapa? Duk jual musuh hilang kita ni je. Nak tebik luar tak boleh. Luar tak boleh. Hak ni saya pun rasa sakit hati benar. Saya ni bagi orang ekonomi ni dah, duk mengajar ekonomi dah. Hak ni dah. Duk buat kaji semua kata igen halal mereka ni tak hidup. Bawa temu kata ya ada satu penyakit, satu akar duk heret nama hidup. Ni. Pahala mereka saya takut. Poto halal ada sungguh. Ni saja kecet dengan kata bukan nak tukar kamu saja tu saya nak royak deh. Tak kena pun dia mau jawab lagi. Tapi hak kamu saja dah buat kaji tu deh. Kalau dah halal so mau kita kali deh. Deh. Kalau saya tak ada duit deh. Orang Islam ni dia tak ada boseh. Orang negeri sia, orang lapan dah sia ni dah. Dia takut juga weh. Kalau kayo ngatoke. Ada. Orang kayo orang kaya tu okey, rakyat tak kaya, dia bagi tu kurang lemlam. Ya, ya. Dia takut juga tu. Dia satu penyakit hak ekonomi tu. Dah. Orang kita dah belah kaya, koli dia banyak, ada puak. Koli tunggu mada, masuk orang halal 200 juta, 1 juta, koli kaya. Koli gua zakat. Ya, ya. Zakat tu nak hari-hari susah naik tu. Ye kaya. Tak ada wasa kaya lagi, ye gua zakat. Orang demo tak ada, dia kaya sore. Tak orang susah duduk belakang. Itu lari pasi. Sampai kita tak ada boseh. Nah, kita orang susah ada duit. Nah, nanti orang kaya ni, zakat dia ni, dia heret orang susah tak lain. Tu di segi ada. Hak ni salah satu penyakit di segi getah. Dia ada akal so juga. Oh, banyak akal. Akal so juga dah. Nawi harga kita tu tak mahal. Kalau dia kata mahal tu, dia tak boleh apa. Ni akal besar ke akal lu ni kita ni. Besar belako. Besar dah. Akal ni dia besar lagi sia. Dia duk tuk nak sabar dia duk belako. Dia kata dia duk lek belakang. Patu sakut dengan negeri tu dah. Lalu kecek alih masuk gau. Dah. Nah akal ni dia besar sangat. Lagi tak ambil akal ni dah. Anak atau kecek depan tu tahu. Pakai mak duk ini kita ni. Oh, akal ni. Tak nak talih ke rumah kita. Dah. Pak orang nak kerakah dia. Bukan saya, bukan Khalid bukan Yi, bukan Ayo. Tak badai. Orang ada siapa tu? Kayak rakyat semua. Orang ada siapa, orang ada matikan, orang boleh buat undang-undang. Fuak ni boleh buat ukang. Hak ni sampai kata kita pun kalau ada nak kawin kita dah, kita dah kata bahasa kena kecek habukun ni katik weh. Ya, ya. Dah, kita ni tak ada tempat. Saya reti, saya apa tak boleh. Saya acai mo'o tu je. Kecek dari peringnya. Dah, dia kena orang ada amnah. Orang ada wakil rakyat. Ya, ya. Puan wakil rakyat ni. Dia wakil hak bakak tu je. Wakil rakyat. Nah, dia bocor wakil rakyat agak. Pada dia bocor nak wakil mai tak boleh. Putar wakil rakyat. Hak boleh wakil mai. Ada kematikan. Nak care. Dah. Nak care kau mai hak tu hak ni nak buka jalan kita ni. Dah. Tapi wakil rakyat ni penting. Kayak penting. Kalau kena wakil rakyat itu hak molek tu wakak kita nak care bahan tu ada. Kalau kita pak kamera tu
tak ambil doli habuk kuning, tak sungguh habuk kuning, deh. Ro makan dak kam apa phang kau kek. Ha ni natera kedua dah. Ya ya ya. Masih. Ya, masih Chan deh. Lepas tu kita boleh gambar kata mu kita ni bumi kaya tetapi rakyat sesak. Lepas tu boleh jelas pada setitik, pada sepapat panggil dah. Sepapat tu net hang dah. Wilayah Taning duk satu net hang. Nara Merua. Jalan nombor 7 itu kecek mudah 3 wilayah ni duk dekat 1.10 dah. Nak ya atau hak negeri apa wilayah hak miskin. Lepas tu bo tengok saya pun diri pun duk sabut juga dulu duk dengar. Dulu demo sebut atau getah pek setakit, kelapa pek setakit, durian pek setakit. Tapi bo mari bo rakyat tanah rakyat gapo tu jadi sesak dah. Tu baru tahu kata ada akal besar lah ke duk heret harga tak siwi naik dah. Ya tahu ya kampung Wak Hijau. Okey akan ni okey nak tanah timun, nak tanah lobok, nak tanah wah kayu. Malah tanah nak jual mana? Nak pergi lembu banyak-banyak. Lembu tak ada tempat nak jual. Ada tempat nak jual. Jalan duit kampung sepik. Getah solah ni ada. Getah Kau pakai gaji tu tak kira, ya ada tapi tak banyak. Banyak kira orang hijau, orang motor, orang kebun. For dia boleh duduk dalam sikit dia mahal. Dah. Murah lah ni. Murah dah? Murah. Murah dulu. Tapi hingga boleh duduk lagi. Dah. Cuba dia murah. Apa jalan itu? Itu tahun ni lah boleh kecak pada dia. Dia hijau ni dah. Bukan hijau kita weh. Hijau orang hak ada tu. Orang hak ada anak tu. Ya, ya. Nah, hak tu. Ya. Gigi yang dua dah. Lepas tu bo kita simpul le hak can kecek tu semua tu sakut dengan kerongsang, sakut dengan sistem negara dah kata benar goning kena-kena pun kena ada wakil yang baik lah dah. Wakil putih yang baik lah gi pakat kecek atau pakat ukar. Une-une situ we buat lah mana ekonomi kita tu hidup atau satu lagi jaga tu be une-une untuk jaga hak budaya alam kita untuk orang kita tu boleh duk dengan budaya alam hak tu hebui pada kita dah. Lepas tu yang kedua kali. Ya sebab malam ni kita tak mau hecek banyak kali dah. Malam ni ada cincuk pun lagi dah. Cincuk dak malam ni. Ada itu gapi, lepas tu tengok masa tu buka belah lebih dah. Lepas tu yang kedua ni saya diri pun nak lotas sakleh tu tak itu banyak lah nak kali diri pun pesan kata segi rakyat dalam nesta kita ni nak jaga budaya alam baik mana, nak ambil bendoli khas budaya alam ni baik mana. Dah pesan sikit dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih pada pengurusi. Sebagai pesanan terakhir, jadi kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala wa ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak akan ubah nasib sesuatu puak, sesuatu bangsa, sesuatu kaum malaikat mereka itu sanggup ubah atas diri mereka. Jadi perubahan yang kita inginkan, yang kita harapkan ialah pertama kena lahir daripada perasaan kita, pemikiran kita, kuamkit kita, hasrat kita dan cita-cita murni kita. Kerana untuk nak duk bahagia, nak duk senang di dunia ni Islam tak larang. Kerana Nabi sentiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berilah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Di antara kebaikan dunia ni hidup sejahtera. Hidup dengan keadaan yang boleh menikmati dengan apa-apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kurniakan kepada rakyat kita dengan bumi yang indah cukup lengkap. Saya ayat dah tadi. Ada pokok kayu di hutan, ada binatang boleh pera, ada sungai, ada air laut, ada gunung, ada padi, ada pokok tumbuhan. Tapi bila benar-benar tu diketepikan oleh beberapa pihak lah, kita tak boleh banyak. Tapi di hari ini kita sebagai rakyat apa yang kita nak? Kita berdasar dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nombor 1 Allah Taala ajar kita. Kalaulah benar baik, benar molek, kita kena sokong menyokong, tolong menolong, bantu membantu dan kita pakat gi bersama. Benar ni untuk nak kebaikan pada masyarakat, pada rakyat dan kepada
anak bangsa dan juga masa depan. Pada anakut. Kita bakal sokong. Tapi kalaulah sekiranya benar ni akan jejah. Dah satu hari akan menjadi mangsa. Jadi benar ni benar tak baik. Tuhan kata wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu bersokong. Sebab tu kita di hari ni bakit tema melestarikan kehijauan ni dalam nak mencegah, nak jaga benda ni, mempertahankan sumber daya alam yang Allah Taala beri pada kita, amanah kita kena jaga. Kita kena jaga benda ni kerana kalau kita tak lock lagi kita akan jadi miskin dalam kerajaan, dalam negeri kita sendiri, dalam tempat kita sendiri. Sedangkan nah kekayaan sebenarnya kita dengar dah saat ni Singapura tak ada hasil bombing. Ada hasil daripada kerajaan boleh cukai daripada pelabuhan. Negara-negara lalu perniagaan bayar cukai dia. Dan modal dia besar sekali ialah dia binaul insan. Dia bina kualiti, dia bina kunafak manusia tu. Individu setiap orang. Kita di hari ni jadi saya tengok masa sedih. Sedih oleh kerana apa? Kemahuan kita rendah. Kemahuan kita anak generasi muda setengah-setengah tu di hari ni tak usah ngaji. Otak kita diserang oleh musuh-musuh, oleh orang barat, oleh benar-benar hiburan, jadi kita ni tak pau. Jadi terkesok, jadi suka pada TikTok, suka pada benda tak ada manfaat. Sedangkan Islam kita dinul amal, dinul agama yang menggalak beri dorongan dan wisokongnya supaya kita bekerja, usaha sendiri supaya kita memajukan dunia ini. Sebab tu kita di hari ini kita kena cek dulu. Sebelum kita nak ubat, kita kena cek penyakit yang ada di masyarakat kita, yang ada di antara bangsa kita. Kita bangsa Melayu tani kita ni di hari ni setengah-setengah lah, saya tak umumkan. Orang panggil kita ada beberapa fasad, beberapa kerosakan. Di antaranya lahirnya kerosakan moral. Rusak berat tu. Kita kena jaga kat tu kerana bila moral dan akhlak maruah kau teruk kau ni Tuhan akan hantar bala. Asbab-asbab kita nak kata berlakunya banjir kadang-kadang dengan sebab kita tebal pohon kayu. Dak juga jangan duk salahkan alam. Dan kadang-kadang bukan sebab Tuhan sengaja nak hantar banjir. Tak ada turun kat bukit lah. Hujan mai kat mana tahu. Kadang-kadang air di baruh tu naik sendiri. Mai kat mana? Sebab apa? Allah Taala nak gelarkan orang-orang yang buat maksiat di atas muka bumi ni. Tuhan cemburu. Nabi kata, innallaha la yaghab. Apabila kita buat benar-benar dosa, kita tak bertaubat, maka Tuhan akan turun bala. Sebab tu kita kena jaga al-fasadul akhlaqi, kerosakan di segi akhlak dan moral. Dan juga kita kena jaga juga masalah al-fasadul mali. Cara burihan, cara mentadbirkan duit. Sumber rakyat. Duit cukai, duit gapo. Di hari ni kalaulah kita ada hak juga boleh menentukan siapa jadi wakil rakyat kita. Siapa orang bersuara di sepak untuk ganti kemahuan kita. Jadi sekiranya kalaulah orang hidup situ, orang yang hanya kira untuk kenyai perut dia, apa panggil fasadul mali. Dia tak ada fikir kemaslahatan orang umum, orang rakyat. Kita pilih dia jadi wakil rakyat, tapi bila pergi di sana dia tak kecek hasrat rakyat. Tak bersuara tentang penderitaan rakyat, tak bersuara tentang kesusahan rakyat. Dia nak kecek, nak patena, nak membangun benda tu benda ni. Sedangkan di belakang tu yang adalah sebaliknya. Sebalik pembangunan, sebalik benar-benar hak inginkan, hak so dalam sepa tu kerana ada keuntungan peribadi. Tu fasad mali panggil, fasad idari. Rusaknya cara pemikiran, cara pentadbiran di segi harta negara. Dan juga fasadul bi'i. Di hari ini demikian juga lahirnya kerosakan di alam sekitar. Hak tajuk kita besar, kita duk kecek malam ni, nak jaga kerosakan ni, fasadul bi'i, menjejah menjadi sata, menata ni jadi mangsa. Pokok kayu hak molek jadi rusak. Pakak tebal kerana duk kejar harga saat ni. Bila harga tak ada duk di kita, maka kita ni jadi mangsa bagi rancangan orang lain. Oleh itu kita kena sedar dulu. Langkah mula-mula, kita kena sedar bahawasanya benda-benda ni duk jadi, duk berlaku, kita ingin berubah. Maka bila kita ingin berubah, kita nak buat macam mana? Di hari ni kita tahu dah. Harga getah dipermainkan oleh demo. Harga durian naik turun, harga getah naik turun. Harga beras di hari ni orang kita tak buat padi buku tu. Baik aku beli beras hak senedah. Kalau aku buat padi aku nak modal aku beli barak, tapi hasilnya tak ada. Jadi balik pihak orang berkenaan pun tak ada sokongnya. Dan galak supaya rakyat ni
ambil hijau penting. Sabit tu dah ini banyak anak-anak masyarakat kita tak rasa sedih nah. Dah anak cucu kita dok pergi hijau ke Malaysia. Pergi buka kedai tom yam. Anak cucu kita dok hijau bakok penuh ni. Bakok di Phuket. Anak kita dulu 20 tahun dulu pakai dok hijau buat baju jahit buat piyah di Mekah. Tu baik luar negeri saja. Buat apa? Kerana tempat tak ada beri peluang untuk nak untuk hijau. Dah makan gaji mahal. Bukan kata dah di hari ni kita tengok orang boleh hijau kerajaan, orang Melayu kita boleh hadir Nayuk, boleh hadir Poong, boleh hadir Bomo baru ya. Dulu tak ada peluang. Padahal orang kita bukan bodoh, bukan ketinggalan. Orang kita cidik. Nah, nama lagi bangsa petani daripada Fatwanah, orang bijak. Tapi kita dipermain-mainkan oleh golongan-golongan yang ada tujuan sebalik tu. Jadi kita ni tak sedar. Sebab kita orang cidik, janganlah bila dia kata, "Hai, mu bodoh." Tu aku bodoh. Bila dia kata mu bodoh, kita pun percaya kata diri kita bodoh. Cukup 40 kali berdekat dah. Sebab tu kita kena yakin kata aku bukan orang bodoh, aku cidik, aku ada kemahuan, aku ada peluang, aku ada keyakinan atas diri, boleh berubah, boleh bersuara, boleh kecek. Sebab di hari ni kita ada wakil rakyat siapa lagi sepa. Kita boleh kecek siapa di maknanya tertinggi di dalam negara. Maka kita di hari ni orang tepat dah. Kita nak buat macam mana terhadap kerosakan yang ada berlaku. Satu, kita di hari ni beri semangat pada anak muda, tanah. Ajak Islam suruh tanah ni. Tanah, pakat menanah. Di hari ni kita tak suka menanah. Kita kena menanah. Kita kena jaga kebersihan. Kita kena tutup hak kita. Buat apa? Saya fikir saat ni. Saat ni kita duduk make di Pah Esa siapa nak naik ceramah ni. 3 kali api mapuh. Api tak cukup kan? Nah, orang kita ni di hari ni baisik Faifa mari. Pakai kipas, pakai tujen yang rumah. 1,000, 2,000. Sedangkan kelai Faifa api duk sini ya. Tapi duk pergi ke negeri luar. Rakyat tempatnya jadi mangsa. Dah buat dah saat ni dah. Dia mau duk kacau buat keran untuk nak balik air jadi api. Jadi api tu sepatutnya jual kat orang luar. Apa rakyat mana? Kita pun tak ada apa, tak ada tutup hak kita. Sedangkan tak salah. Tutup hak kita, salah kan? Tak ada salah kita. Atas jangan orang panggil menetek unek-unek ya. Dalam garis unek-unek, kita boleh tutup hak kita. Gano api jadi mahal ni. Allah kawan ni, nak cari makan tak ada. Nak naik api pula. Nah, ada duit pada syarat, duit tu tapi naik gol lain. Api naik, minyak naik, hak tu naik. Jadi supaya kata ambil atas muka tu juga, fok kita juga persyarat hak ambil atas kepala kita juga. Bukan kata hak hajat atau hak kelang nak mari tolong kita tak. Tu dia ada di antaranya kelemahan kita. Lepas tu saya nak pakai di antara negeri maju, negeri Holland, negeri New Zealand, negeri Australia. Salah satu hasil negara dia pegol ilmu ya. Saya pernah buat kajian hudah-hudah pada kita bukan wicai orang-orang ilmiah tapi kata kalau pegol ilmu ni dah salah satu sumber negara yang kaya. Lemu boleh hantar daging dia, boleh hantar susu dia, boleh hantar apa. Dah, Arab yang makan jubnah. Jubnah ni Arab tak hera negeri dia sebab negeri dia bukan subur, negeri pada pasir. Yang ambil jubnah daripada negeri luar. Negeri luar duk ambil buat cheese. Jubnah tu cheese mah kita. Nah, daripada negeri Holland. Holland tu kaya dengan sebab dia hera lemu. Lepas tu bombing kita ni nak Allah gilah mana-mana tempat stek lemu. Tapi kan daging dia mahal lagi. Bunyi kata lemu murah dah. Kalau gila nak dah duk 205 lagi, tak ada kurang-kurang. Lemu murah. Ni jadi punca kita ni. Tawatah penuh lah ilmu dah. Lemu banyak. Siapa ada? Kadang-kadang kita langgar kereta dah. Lemu terbiar. Tapi tak ada harga. Di pasaran tu harga duk masih mahal lagi. Sebab tu kita rakyat kena bergerak lah. Kena bersuara gatik. Jangan duk law ikut dia mu kata harga lagu ni. Kita kena guncangkan. Kita kena kosek saja Kita kena oyak hak kita ni. Kita kena oyak kata aku letih, aku lemah, aku tak urak, aku sesak. Jangan duk percaya kata kita sesak, kita kaya. Saya yakin kata rakyat kita orang yang kaya jiwa dan duit ada. Cuma dalam statistik, dalam tanakan, dia pasal dia ada orang kita biasa bakal lekat kilah duit dalam kusai, bukan fak di tanakan. Sebab tu dia mau tengok statistik di tanakan orang kita yang paling rendah duit tak ada. Sedangkan kalau kita pergi Mekah, saya boleh royak. Siapa-siapa pergi Mekah, gilah mana-mana bucu kedai tepi sejarah dah. Orang jual panah kecap Melayu.
Saya tanya betul-betul. Orang India, orang Yaman, orang Arab. Apa mu kena belajar bahasa Melayu? Dia kata kerana orang Melayu ni hati bawah. Beli. Aku kalaulah orang Thailand, hujak rumah kita dah. Mari dengan orang Arab mari, aku biar orang Arab. Aku layan fakmu lagi. Aku tahu kata fakmu kalau masuk ke damah fakmu beli. Masuk barang nak beli. Tawar tak banyak, kecek tak payah. Arab mari tak beli. Tu namanya kata orang kita bukan sesak hati kaya, tapi di per sana. Nah, dirancangkan menjadi lemah, menjadi sesak, dan tanah, menjadi jiwa kita lemah. Sebab tu kita di hari ni kita kena yakin atas diri kita. Jangan dok lock orang dok tuduh kita, jangan dok lock kata kita ni orang sesak. Kita kena tunjuk bukan sesak, kita kaya, kita senang, tapi kerana unek-unek dan beberapa perkara yang menjadi halangnya bagi kita. Dan akhir sekali kita tengok kita ingin pembangunan gapo tak? Di hari ni saya nak oyak di antara kebaikan orang petani kita. Mula bakit, mula bangun. Satunya orang kita suka bangun masalah pusat ibadat. Masjid masya-Allah merata-rata. Dah dalam 3 wilayah rumah kita ni dah 2000 masjid lebih. Hak berdaftar, hak tak berdaftar, hak balasah. HP kata dalam setiap kampung tu kadang ada 2-3 balasah. Masjid besar dan balasah dan musalla. Maknanya orang kita sudah maknanya ingin tu maju. Dah cari modal atau buat sendiri, buat pembangunan pusat ibadat. Dan juga di hari ini saya sokongnya juga supaya rakyat kita dan orang kita sokongnya dan dorongnya untuk membangunkan pusat-pusat pendidikan. Itu nak lawan kejahilan, nak lawan sesak tu. Dah kena ada kebangkitan dan pembangunan di segi kemajuan pusat pendidikan. Contohnya yang seperti mana Dinasti Aita ni. Mungkin khabar baru. Minggu depan ni akan datangnya Al-Habib. Dan bunyi kata dah di sebelah berapik kita sini, Bukit itu akan nak ada dalam rancangan nak buka wilayah jamiah. Mujur. Di sebelah tani kita tu mungkin akan dirasmikan jamiah Haji Sulong. Dan di jalan kita pun Syekh Daud kita, jamiah Syekh Daud kita bunyi kata nak beli tanah, nak peluah. Jadi sedihnya bila ada pusat pengajian, ponok, tahfiz, sekolah nak buka, orang Islam kita sendiri jadi halangnya. Buat apa? Naik harga. Harga tanah. Buat kata dia mau nak buka wit halai ke, jual tak gamak-gamak 1 tes 10 juta. Buat dia mau nak mari buka kele, hak nak punah sewek long keadaan alam sekitar, 2 juta dia mau tawar, jual murah-murah. Kita kena tilik kak. Dia hak ning kalau buka kele akan jejah dengan alam sekitar. Akan jadi rusak tempat teh. Tapi buka pusat pendidikan, anak kita boleh ngaji situ. Berkat turun, rahmat mari. Sebab tu kita kena jangan duk kasar sangat. Harga jangan terik sangat. Kalaulah orang nak bangunkan pusat pengajian. Ni orang panggil mula rakyat kita sedar tu. Dah buat tempat ibadat, buat tempat masjid, tempat semaya, buat tempat pengajian dan pendidikan. Dan juga di hari ni kita dorongnya lagi seperti mana orang kita duk galak di hari ni, duk suka nanai dirinya, kita tanai lagi. Di hari ni masih perlu lagi tempat kita hak ulai. Saya duk tengok tahun lalu, PM musim boh. Apabila hujan lebat mari, boh kat atas dah. Ulai mula mahal kita. Syari mana? Apa boleh asbab ulai jadi mahal kita? Wah timur masa. Terung, tamata. Saya beli acak-acak, tak beli sekre 2 kre, beli sekilo 4-5 kilo. Sekilo kadang-kadang naik 4-50. Besok siapa 60. Sama-sama nak beli 25 kan jadi 60. Dia kata kerana boh di atas. Pas kena mengena dengan apa dengan ulai ni, dia kata kerana ulai hak mah kita nak mari sini, hak dok jual dia nak bagi mari ke atas. La ilaha illallah. Bumi kita subur ni. Rakyat kita tak ada hijau degi hijau ke bakok, degi hijau ke bukit, degi hijau luar negeri. Kalau nak tanam ulai boleh. Tapi dia kena didorong lah. Dia kena orang yang berkenaan, orang ahli ekonomi, orang yang bahagia unik-unik, orang yang berkuasa, kena kecek, kena kira, nak buat lagu mana, nak orang tempat teh kita sini bangun dan memajukan tempat teh. Supaya hasilnya kelip pada tempat teh dan juga ekonomi pun segar, rakyat segar, sehat, panha dan masalah terukar. Sekadar ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Khalid dah. Kita boleh gambar kata mau kita hari ni sakut
dengan sistem lah. Ule mari atas nung. Pia buah atas nung mari kita jadi mahal. Tapi fok kita diri nak tanah tu tak tahu nak jual mana. Sedekah orang mari kita duk pakai hari-hari. Tapi nak cari jalan ni. Nak nego ke mana lah. Sebab itulah kita kata segi pemimpin atau wakil-wakil rakyat diri pun kena kira hal ni. Kata kita nak buat market, kita nak buat telak baik mana. Untuk nak bagi sama kita boleh pakai orang sama kita atau boleh hantar luar dia. Lepas tu selagi tu kita setujulah dengan Koli. Kalau kau mana tak ada menentu tak ada fubah nak sik ya sendiri tu ya tak akan jaya. Tapi hari ni une hak kalau demo antara bangsa ya kecek. Kalau une mana hak mana tak ada rakyat boleh berlawan. Dah. Rakyat boleh berlawan, rakyat boleh dakwa. Kata benar kau ni kawin tak ada weh. Kawin nak soro, kawin nak berlawan, kawin nak suruh tukar. Boleh soro kepada pemimpin dah. Itulah sabit mau kita diri pun bukan kodar kata kaya itu tak kita kata pendidikan kita diri pun nak buat lah mana kita tu warning kecek, warning soro dengan benar-benar tak ada. Betul dah. Lepas tu acang dah. Ada gapo nak share yang kedua ni dah. Saya ni nak kita nak share sangat dah. Nak sapa dah. Dua pihak. Pihak pertama ni nak hubung hak kolek sikit dah. Kata habuku sembalai bumi ni dah, habuku bumi ni dah. Hak nak pesannya hak duk wak bumi tu sia-sia. Sia kata tak ada guna hai ketประโยชน์. Tak ada guna hai ket ประสิทธิภาพ. Widi sia-sia. Di sini lagi petani kamu hak kajo elon ni benih hak duk jadi tanah re tu ratus-ratus ra. Ratus-ratus ribu ra. Orang luar. Benih. Benih hak tak ada tanah padi, hak jadi tanah re habis dah. Ratus-ratus ribu ra. Ratus ribu ra. Kata ada guna. Dah. Lepas tu, yo asal marinya, dah. Wak benih, dia kata, kadang tak boleh makan, kan boleh makan. Upah bergala mahal. Ya. Baik tanah getah terus dah. Setengah tu bawa rabuk cobatan, jalan air punah. Ya. Dah, jalan air biasa duk masuk tu baik tu dah. Bawa cobatan tu, punah jalan air, wak benih tak boleh. Wak benih rugi. Tanah getah. Beri beras tentu. Lepas tu, hak tak ada wak, hak tak sahaja pun banyak lagi. Ya. Lah ni kita misal, boh baru ni 2 hari je di tiba tu kereta nak lalu tak boleh. Dah, orang kita tu nak buat dah. Beras ada sawah habis. Le kedah habis. Le dalam family habis. Dalam big C habis. Saya nak pergi belerah tak ada dah gitu. Galik sikit. 2 hari je. Hebah je tu. Ya. Bagi nak hantar tak boleh. Orang petani dah buat dah. Duk kena makan sekrok. Kedah sekrok tu maifuk tu habis. Cuba fikir. Ya fubah lah contoh tu. Di sini kalau kata orang letah urah kita sebulan. Tak mati lagi. Nak makan ubi kayu tak ada makan babi dah ni. Ubi kayu dah. Ni. Padahal tu benih kita banyak. Tapi tak buat. Misal kata, kita ada masalah dengan dia semua. Misal kata lagi. Dia mau nak sencang kita. Nama setuk beras oleh sulai. Tak mati biar kita. Kayak tu kali. Muma. Hanya ada bikin ni. Ini hak itu ni. Bumi itu ada wak di sia-sia. Ya. Hak ni pesan kepada orang hak ada tanggungjawab. Nayuk oboto, nayuk tesabar dia. Dalam pen. Hak nak tahu tu dah. Boh kata habuku nak bangun benih. Hidup benih mula. Hidup benih semula. Hak ada waktu comel dah. Wak batah dah. Wak tadika, wak kira tu comel dah. Tambah habuku benih kata. Ya. Nak minta. Karena orang kampung ni dia banyak-banyak tu je berkait dengan dia. Kalau botol mari tolong mik boda, wak bergalau, wak apa tu. Peluang tu nak wak benih tak ada. Minta lah kepada
buat apa sudah gerak, buat apa je kerja parpah itu je. Nak jawab botol ni, orang kapau. Dia nak jawab botol sabar, minta lah. Orang ada tanggungjawab tu dah. Ambil benar ni, buh dalam pen juga. Dah. Buh dalam pen. Takut satu hari lagi perang ni boleh buat lah buat itu. Tu dah. Tu hak itu duk, hak dia duduk bazir. Lagi. Yang kedua, nak pasal hak sebut khalid juga dah. Minta mengaji banyak-banyak buat itu ni. Dah, walau di segi agama tu hak nombor satu dah, hak akademik, hak ilmiah ni, ngaji engineer, ngaji bohmo, doktor, ngaji ekonomi baik saya, ngaji politik. We mengaji cerdik, bakau Amerika, tapi tane perasaan we kemas klik mari patana kita. Saya nak contoh so dah. Orang hak buat we Amerika nak kerja Amerika kita. Amerika dengan harga mah ni. Ada ni. Dia nambah nak mah naik lah 60,000 skop ni. Dah. Salah satunya orang yang buat Amerika ada pening lah ni, pening itik lah ni, iaitu Saudi. Raja Saudi, Raja Salman. Raja Salman ni kita tahu dah dah. Dia tu besar di Amerika, mengaji Amerika. Klik mari tu Mekah pening habis. Orang Tino tak lewat kereta, pulau kereta kali dah. Jadi ubah banyak. Nama kata jadi Amerika teguh. Tapi bo perhatian nama ni dia lah orang yang makan Amerika lah ni. Saya baca berita negeri luar so dah kata di sini ni noyak itu, kena noyak ni sikit. Amerika ni dia cidik dia dah. Dia pergi buat satu sanja dengan Iraq semua. Kata dengan bekai dia tu kali dah. Kuasa dia tu dia kata orang nak beli minyak kena dengan duit dolar sekarang je. Nak beli duit tak boleh. Nana dunia terpaksa kena ada duit dolar le tangi. Untuk nak beli minyak. Karena minyak ada di Iraq je. Kebanyakan ni 80% kena beli minyak Iraq belaka. Lepas tu nak beli kena duit dolar. Habis dolar yang mahal. Tu. Pas satu hari Raja Salman ke mari, dah mohyo tengok mula tu apa nak jadi geno asal ni. Saya baca berita apa? Raja Salman ni dia berkata dia panggil kolik semua hak di hak le Arab semua. Kolik Jordan, kolik semua dia nak adik tua nak satu ekonomi hak Arab. Paling pertama dia nak ukar, dia tambah guna duit dolar beli minyak. Nak pakai duit Arab, duit pun Arab duit dinar apa? Duit riak. Mula Amerika je ada pakai petrodolar. Petrodolar ni mana tahu orang nak beli minyak kena guna dengan duit dolar sekarang. Sampai duit Amerika je mahal. Bo Raja Salman dengan Arab pakai nak buat adi riak dolar tu beli minyak dengan duit riak. Sampai dari Arab sekutu molek lah ni tu salah satu tu. Kalau berjaya ni dah duit mereka teruk lagi. Di gini pun duit mereka orang tak ada nak dah. Serta dengan Rusia, China pun campur kata balik dia pun nak guna duit rubel dengan duit yuan beli minyak. Ya Rusia pun tempat buat minyak banyak juga. Kalau Rusia tu tak boleh pakai petrol lah juga. Nak pakai rubel ataupun yuan petrol. Guna duit Cina dengan duit Rusia. Balik Arab pun nak guna duit dia. Mana tahu duit Amerika tu kau tak pakai, duit mereka kau murah. Dan duit murah mah je mahal. Tu salah satu bi mahal ni. Yang boleh tunjuk tak kalau mah mahal Amerika sakit. Karena orang tak mahu pergi dolar. Kau tak laku. Lepas tu saya duk kecek dengan budak ngaji luar lagi dah. Saya duk kecek ni jatuh betul jatuh. Jelas satu ada berita berita kata saya tengok Raja Salman pergi tanya dengan Putin. Dia telah jadi ni. Putin ni orang balik Rusia. Raja Salman ni orang balik Amerika. Gena dua tu tak tanya. Ya tengah-tengah Raja Salman duk pakai dengan Khalid tu dah. Putin tu mari kat Raja Salman kata mau ingat sikit kata CIA Amerika mari nak demo.
Karena Amerika ya Allah tak boleh. Kata kalau Raja Salman buat jalan sungguh, Amerika ni lembek ekonomi dia. Raja Salman pun percaya. Dah. Sungguh askar dia area le Mekah tu cek sungguh. Mari sungguh. Dia jaga. Lepas itulah Raja Salman pergi lagi dengan Putin. Tu. Raja Salman ni dah, dia boleh ambil mereka, dia kelik mari di Mekah, dia nak cucu Nabi. Dia berlawan Amerika pula. Payah berlawan je dia ngaji Amerika. Dia reti. Dia dia Amerika. Hak tak amuhnya, dia ngaji hak demo turut demo tu tak apa. Hak itu mengaji mana, ngaji engineer ngaji bomo tapi dia tak jadi hak demo, klik mari bangun rumah kita. Hak tu nak besar pada orang tua kita dan anak-anak cucu itu mengaji. Hak agama tu nombor satu. Nombor satu. Kalau nak ngaji hak ilmiah, hak akademik pun dia mengaji bici banyak-banyak. Supaya kulit kata. Tu. Lepas tu saya pun nak besar dua ni dah. Ya, makasih pada Acan. Boleh hoyak atau pesan ni pada Acan ni penting lah satu sokongnya atau bantu kepada pemimpin-pemimpin Nayuk Botol, Nayuk Tak Sebang tu pakat-pakat bangun ekonomi tempat tema kita. Benda kayak apa tu dah. Pakat-pakat sokong, pakat jadi nayobai pingup aman dah. Udah ada pen ngup aman situ, we hidup. Yang kedua, boleh gambar. Apa? Kalau mau kita diri pun bukan sekadar agama saja dah. Agama tu penting dah. Kalau boleh akademik lagi tu kau molek. Untuk walaupun kita nak ngaji mana klik mari bangun ni tempat tema kita jaga tempat tema kita we maju dah. Tu dah. Lepas tu saya diri pun ada besar kak sikit banyak dah. Besar learning kita tahu dak learning mau kita tu Selatan, Paktai semua tu nak ada Porobo AEC dah. Lepas tu malam ni saya pun nak sebut dua matrai lah. Matrai yang ke-8 tu ya royak kata dalam satu kanak temangan hak cara Porobo AEC ni boleh fubah une, boleh pakat une dengan fok ya. Misalnya kata sining yang nak buat. Lepas tu pergi sakut dengan une pangmuang atau sakut dengan une pasanguan ke apa tu, ya boleh halah tu. Boleh yok lek. Boleh yok lek semua, lepas tu ya tu buat une baru, boleh bangun rongan sini. Tu nak ayat atau satu kena ya, boleh fubah une-une yang ada dah tu. Berjadi situ. Lepas tu yang kedua, matra yang matrane. Matrane tu ya ayat atau pemimpin kampung semua tu kena ikut nayobai hak Porobo AEC semua nak belawan nak tehen nak kata tak boleh kena kalau Porobo ni kalau kanak makan hak Porobo AEC kata sini nak buat rongan Nayuk Abata Tok Nebeh semua pemimpin semua tu kena buat turut dia nak participate tak boleh ni Porobo lah ni duk Yin masuk le sapa lah. Lepas tu kena apply kena apa banyak kara lagi. Tapi matrane dengan lape. Ne tu pemimpin semua tu kena turut dia. Turut nayobai hak kanak makan Porobo isi royak tu. Nak jadi ganing. Yang ke-8 tu kanak makan ni nak fubah une, misal kata ada une pangmuang, une gapo, wasa sabuk nak fubah une tu baik, lepas tu buat une baru. We ada keles situ gapo boleh. Dah. Ya dah. Saya pun ada pesan ni tahu ni dah. Lepas tu kami kepada Koli, lepas tu itu Acan diri, saya diri hak mana wasa silap salah dalam kecep atau dalam perbuatan ni, saya pun mohon minta maaf. Lepas tu saya diri pun sekadar ni dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.